Berapakah masa yang diperlukan untuk buat e-invoice dengan Niagawan? Saya nak buat challenge untuk generate e-invoice menggunakan sistem Niagawan dalam masa 60 saat sahaja. 3, 2, 1, mula! Saya mulakan dengan buat invoice baru, isi nama pelanggan dan isi apa yang mereka beli. Pilih consolidate di dalam kolom e-invoice type. Pelanggan boleh scan QR code di bawah untuk minta e-invoice. Pelanggan boleh isi maklumat sendiri seperti nama, nombor IC, kontak, e-email dan alamat. Jika sebagai bisnes, boleh isi nama bisnes, business registration number, nombor TIN, nombor SST, kontak, email dan address. Lepas tu klik next. Semak maklumat anda sekali lagi dan klik submit. E-invoice akan dihantar ke sistem LHDN untuk buat validation. Anda boleh semak status e-invoice di sini. Selepas validate daripada LHDN, pelanggan anda akan dapat formal e-invoice. Cepat kan? Dalam masa 60 saat sahaja diperlukan untuk buat e-invoice dengan Niagawan. Nak tahu lebih lanjut? Klik link di bawah.